Dalam gelap, ada cerita yang belum selesai. Kau berani dengar? Selamat datang ke Seram Spot, tempat segala yang misteri, urban legend dan kisah seram tak masuk akal bermula. Cerita ni aku terima dari seorang sahabat lama yang pernah kerja sebagai kru dokumentari bebas. Dia dan beberapa orang kawannya pergi ke salah satu pulau terpencil yang tak ada nama rasmi dalam peta, cuma orang tempatan panggil sebagai Pulau Tak Bertuan. Katanya pulau tu kosong, tapi lepas malam pertama, semuanya berubah. Kamera mereka rakam sesuatu yang langsung tak boleh dijelaskan dengan logik. Seorang demi seorang jadi tak keruan dan ada yang tak balik langsung. Ini kisah sebenar dari catatan terakhir yang berjaya diselamatkan dari kad memori kamera salah seorang kru. Apa yang kau bakal baca ni mungkin akan buat kau fikir dua kali sebelum jejak kaki kat pulau yang kosong macam tu. Aku nak mula cerita ni dengan satu peringatan. Kalau kau jenis penakut, elok berhenti baca sekarang. Kisah yang aku nak kongsikan ni memang buat bulu roma berdiri. Bukan sekadar cerita hantu biasa, tapi kisah betul-betul yang berlaku kat Langkawi, kat sebuah pulau yang langsung tak ada nama dalam peta. Orang panggil je Pulau Tak Bertuan. Katanya tempat tu sunyi sangat, tak ada penduduk, dan sampai sekarang tak ramai berani pergi sana sebab, ya memang ada sebabnya. Jadi, cerita ni aku dapat dari seorang kawan lama aku, namanya Amir. Dia kerja dengan tim dokumentari bebas yang suka explore tempat pelik-pelik untuk dijadikan bahan cerita. Dari awal aku dengar pun aku dah rasa seram, tapi aku paksa diri untuk dengar sampai habis sebab dia cakap cerita ni memang luar biasa dan paling menyeramkan pernah dia alami. Mula-mula, Amir dan geng dia ada 5 orang termasuk aku. Mereka bertiga lelaki dan 2 perempuan. Ada Amir sendiri, si Fikri yang memang adventurous, Maya yang cool dan suka ambil gambar, Zara yang pendiam tapi berani, dan lastly Afiq yang paling jaga mood team. Semua excited sebab mereka dapat projek kecil-kecilan nak buat dokumentari tentang pulau terlupakan kat Langkawi yang tak ada pengunjung. Rupanya pulau tu memang tak ada nama rasmi sebab tiada siapa tinggal situ. Orang kampung cuma cakap, jangan pergi ke pulau tu, nanti kau tak balik. Tapi macam biasalah, Amir dengan geng dia jenis yang suka cabar benda pelik. Lagi pulau tu suram dan sepi, lagi mereka nak pergi. Mereka start dari jeti di Kuala Perlis. Naik bot kecil sewa khas. Masa pagi tu cuaca cerah dan air laut tenang. Macam biasa suasana pulau tropika. Tapi bila bot makin dekat dengan pulau, Amir kata macam ada sesuatu yang pelik. Pulau tu nampak macam diselimuti kabus putih walau cuaca cerah. Pokok-pokok tinggi berdiri tegak tapi tak ada burung pun yang kedengaran. Sunyi amat. Fikri, yang paling berani tu, asyik ambil gambar dan rakam video. Seronok ni, rasa macam masuk hutan mistik, katanya sambil ketawa kecil. Maya pula sibuk susun gear kamera dan mic. Zara diam je, tengok sekeliling macam ada sesuatu yang dia risaukan. Aku tanya Amir, bro, kau rasa apa yang buat korang semua excited sangat sampai sanggup pergi pulau ni? Amir jawab, kita nak bukti. Bukti yang pulau ni ada cerita dia sendiri. Selama ni, ramai yang takut nak cakap pasal pulau ni sebab pernah ada orang hilang. Dan ada cerita-cerita pelik pasal bunyi-bunyi aneh dan bayangan yang muncul masa malam. Bila sampai kat pulau, mereka pilih kawasan dataran kecil dekat pantai untuk dirikan khemah. Kawasan ni agak lapang dan sesuai untuk buat base camp. Tapi sepanjang siang tu, rasa pelik makin kuat. Kadang-kadang kamera mereka rakam bunyi pelik yang langsung tak keluar dari mulut sesiapa, macam bisikan halus dan bunyi langkah kaki kat dalam hutan. Kau orang rasa ke aku rasa macam ada orang intai kita? Maya bisik satu malam waktu mereka tengah set up lampu untuk rakaman malam pertama. Zara yang biasanya pendiam tiba-tiba jadi serius. Aku rasa memang ada yang ikut kita, tapi tak nampak. Mungkin makhluk lain. Mereka cuba ketawa dan buat-buat. Tidak takut, tapi aku yakin dalam hati masing-masing dah mula risau. Waktu malam tu juga, salah seorang kru iaitu Afiq tiba-tiba terjaga sebab dengar suara macam orang menangis jauh kat dalam hutan. Dia kejut Amir dan cakap, bro, aku dengar suara perempuan nangis. Tapi pelik. Macam suara tu dekat sangat tapi tak nampak siapa. Amir cuba tenangkan Afiq. Mungkin angin je kot. Tapi kita kena hati-hati. Jangan main-main kat pulau ni. Esoknya, mereka tengok semula rakaman malam tu. Ada satu frame dalam video nampak bayangan putih yang sangat kabur, melintas di belakang pokok. Semua jadi cemas.
Itu bukan bayangan pokok biasa, kata Fikri. Itu makhluk. Aku rasa memang ada sesuatu yang hidup kat sini. Malam kedua, suasana makin tegang. Mereka dengar bunyi mengaji dalam hutan. Tapi pelitnya, bunyi itu bukan suara manusia biasa, macam suara dari alam lain. Amir cuba rakam bunyi itu, tapi tiba-tiba bateri alat rakaman habis. Suasana makin gelap dan angin bertiup kuat. Lampu khemah kadang-kadang padam sendiri tanpa sebab. Kalau macam ni, kita kena buat keputusan cepat. Aku rasa kita dah kacau sesuatu yang sepatutnya tak kacau, kata Zara dengan nada serius yang buat semua terdiam. Malam tu juga mereka mula rasa seolah-olah ada yang memerhati dari jauh. Cahaya lampu kadang-kadang nampak berkelip-kelip dalam hutan, tapi bila diperhatikan, langsung tak nampak apa-apa. Esok paginya, Amir dan gengnya mula rasa tekanan mental. Ada yang jadi cepat marah dan mula bergaduh. Tapi yang paling pelik, salah. Seorang daripada mereka, Zara, hilang sekelip mata waktu tengah cek kawasan sekitar pulau. Mereka cari sampai ke pagi, tapi langsung tak jumpa. Hanya kasut Zara yang tinggal kat tepi pantai. Kamera rakamannya terakhir merekodkan suara jeritan yang mengejutkan dan bayangan hitam berdiri di pinggir hutan. Itulah permulaan mimpi ngeri mereka kat pulau tak bertuan tu. Semua yang terjadi selepas itu semakin pelik dan menakutkan sampai tak ada siapa yang sangka apa yang akan jadi. Pagi itu suasana sangat tegang. Kabus tebal menyelubungi kawasan khemah mereka. Matahari langsung tak kelihatan. Amir, Fikri, Maya dan Afiq masih terkejut dengan kehilangan Zara. Tak ada siapa tidur malam tadi. Suara jeritan terakhir Zara masih terngiang-kenyang di telinga mereka, seolah-olah dia masih meminta tolong dari celah-celah hutan sunyi itu. Mereka semua duduk dalam bulatan, muka pucat, mata merah. Maya masih pegang kamera Zara yang dijumpa kat atas pasir. Perlahan-lahan dia buka rakaman terakhir dan semua terdiam. Rakaman tu hanya beberapa minit. Zara berjalan seorang diri ke arah sebuah batu besar yang terletak agak jauh dari tapak khemah. Suasana masa tu macam biasa. Tapi tiba-tiba, dalam rakaman tu, kamera bergegar kuat dan terdengar suara dia menjerit. Dalam masa beberapa saat, satu bayangan hitam tinggi muncul dari belakang batu dan terus menerkam ke arah kamera. Rakaman terhenti lepas tu. Ya Allah, tu apa benda tu? Maya bisik sambil tangan menggigil. Makhluk tu tak nampak muka. Hitam, tinggi, badan macam manusia tapi bukan manusia. Kau tengok tangan dia panjang sangat, kata Fikri. Terdiam lepas tu. Afiq terus berdiri dan cakap, aku nak balik. Aku tak sanggup. Kita kena keluar dari pulau ni. Tapi bila mereka semua pergi ke pantai, bot kecil yang bawa mereka semalam dah tak ada. Hilang. Hanya tali tambatannya saja yang terikat pada pokok. Macam bot tu cabut sendiri dan hilang entah ke mana. Amir mula panik. Mustahil bot hilang. Semalam aku sendiri tengok. Ada kat situ. Tak mungkin hanyut sebab air tenang je. Maya makin panik. Macam mana kita nak balik? Tak ada signal. Tak. Ada bot, Zara hilang. Ini semua salah kita sebab datang tempat ni. Dalam keadaan tertekan tu, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Janggutnya panjang, pakaiannya lusuh dan matanya tajam macam dah lama tak tengok manusia. Kenapa kamu semua datang sini? Suara dia dalam dan perlahan. Mereka semua terkedu. Amir memberanikan diri untuk tanya, Pak Cik siapa? Macam mana Pak Cik ada kat sini? Orang tua tu pandang mereka tajam. Aku penjaga pulau ni. Tempat ni bukan tempat kamu. Yang hilang tu mungkin dah ambil oleh penghuni lama pulau ni. Afiq makin gelisah. Apa maksud Pak Cik? Siapa penghuni lama? Kami nak cari kawan kami balik. Orang tua tu diam sejenak. Pulau ni pernah jadi tempat ritual satu puak lama. Puak penyembah makhluk laut. Mereka percaya pulau ni tempat tinggal penunggu air hitam. Mereka bagi korban setiap bulan. Bila kerajaan masuk dan halau puak tu, semua hilang. Tapi makhluk tu masih ada menunggu mangsa. Semua terdiam. Maya menangis. Fikri cuba tahan emosi. Kalau betul Pak Cik tahu semua ni, tolonglah kami. Kami cuma nak keluar dari sini. Orang tua tu geleng kepala. Kamu dah kacau tanah larangan. Satu-satunya cara keluar dari sini, kena buat penggantian. Amir terdiam. Apa maksud Pak Cik? Untuk seorang keluar, seorang lagi kena tinggal. Mereka semua mula bergaduh, saling tuduh-menuduh. Tapi orang tua tu hilang tiba-tiba. Macam tak pernah wujud. Macam bayang je. Tak ada kesan tapak kaki pun kat tanah. Waktu malam datang lagi, angin jadi luar biasa kuat. Kabus makin tebal.
Bunyi bisikan kedengaran di luar khemah. Suara macam Zara panggil nama Maya. Maya, Maya, tolong aku. Maya. Maya terus bangun dan keluar dari khemah tanpa fikir panjang. Yang lain lambat sedar. Bila mereka keluar, Maya dah tak ada. Hanya kasut dia yang tertinggal dan kamera dia tergeletak di bawah pokok. Fikri ambil kamera tu, buka rakaman. Terakhir. Dalam video, Maya tengah lari ikut suara tu. Tapi suara tu berubah nada, jadi kasar, makin menyeramkan. Rakaman gelap, tapi sempat nampak bayangan Zara berdiri. Tapi mata dia hitam legam dan mulut dia senyum sampai ke telinga. Lepas tu kamera jatuh. Ini bukan Zara, ini benda lain. Fikri jerit. Sekarang tinggal 3 orang. Amir, Fikri dan Afiq. Semua dah mula hilang semangat. Makan tak lalu. Mereka tahu satu demi satu akan hilang kalau tak buat sesuatu. Tengah malam tu, Fikri terdengar bunyi ketukan dari arah belakang khemah. Bila dia keluar, dia nampak Maya berdiri. Mata terpejam, tangan berlumuran lumpur dan suara dia ulang satu ayat pelik dalam bahasa yang tak difahami. 5 datang, 3 pergi, 1 tinggal, 1 dibawa. Fikri cuba kejut dia, tapi dia pengsan. Bila Amir dan Afiq datang bantu, Maya dah tak bernyawa. Tapi aneh, tak ada kesan luka, tak ada apa-apa. Hanya kulit dia sejuk macam ais. Esok pagi, mereka tanam Maya dekat pantai. Tapi semasa korek tanah, mereka terjumpa tulang manusia. Sangat banyak, macam tapak kubur lama. Ada tengkorak kecil, ada tulang yang penuh kesan ukiran pelik. Afiq mula hilang akal. Dia lari ke hutan sambil jerit-jerit minta dilepaskan. Tak. Lama kemudian suara dia hilang. Hanya tinggal gema jeritan yang perlahan-lahan tenggelam. Amir dan Fikri tak tahu nak buat apa. Mereka hanya duduk dan tunggu. Sebab sekarang mereka tahu pulau ni tak akan lepaskan sesiapa begitu saja. Dan malam ketiga bermula. Malam ketiga di pulau tu, suasana dah tak macam dunia nyata. Langit gelap, tak nampak bulan langsung, macam malam tu ditutup kain hitam. Hutan pula macam makin hidup. Bunyi ranting patah, bisikan dari celah-celah semak dan angin yang berdesir. Dengan bau busuk tanah lembab, Amir dan Fikri dah tak tidur. Maya dan Afiq dah tak ada. Zara entah ke mana. Sekarang mereka berdua duduk diam-diam dekat api kecil yang hampir padam. Jari jemari mereka penuh lumpur, baju koyak dan mata merah berair. Fikri bisik perlahan, "Bro, kita tak boleh tunggu. Mati kat sini. Kalau betul Pak Cik tu cakap kita boleh keluar dengan buat penggantian, mungkin ada cara lain." Amir angguk, tapi matanya tak lepas dari kegelapan hutan. "Kita takkan korban sesiapa. Dah cukup semua hilang depan mata aku. Aku sanggup lawan benda tu, asal bukan kita ikut cara dia." Fikri bangun, buka beg galas dia. Dia keluarkan satu buku nota lama, bukan milik dia. Muka depan buku tu dah lusuh, penuh lumpur. Tapi ada tulisan tangan yang masih boleh dibaca. Ritual pemutus laknat, pulau terkunci. "Bro, masa aku cari air petang tadi, aku jumpa buku ni dalam satu gua kecil belakang batu tinggi tu. Aku rasa ni tinggalan orang lama. Dalam ni ada lukisan, ada cara ritual. Tapi pelik sikit. Macam kena buat sesuatu dalam bulatan api dengan tanah dari 3 tempat berdarah." Amir ambil buku tu. Selak helaian perlahan-lahan. Gambar dalam buku tu menakutkan. Ada lukisan makhluk besar dengan kepala bertanduk, mata berlubang dan tangan panjang penuh cakar. Ritual yang ditulis pula pelik. Mereka kena kumpul tanah dari bawah pokok berdarah, air dari tasik gelap dan abu dari tubuh terbakar. "Tasik? Mana ada tasik kat sini?" Amir tanya. "Pelik." Fikri jawab. "Ada. Aku dengar bunyi air malam tadi dari arah timur. Jom kita cari sama-sama. Kita tak ada pilihan lain." Mereka berjalan ikut arah bunyi air tu. Sepanjang perjalanan mereka diserang bayangan aneh. Pokok yang seolah bergerak sendiri. Suara-suara meniru suara Maya dan Zara. Dan sesekali ternampak kelibat kepala manusia tergantung dari dahan pokok. Tapi akhirnya mereka sampai di satu kawasan gelap dan sunyi. Air tenang tapi hitam pekat. Langit dekat situ pun macam tak ada bintang. Fikri ambil botol kecil, cedok air dari tasik tu. Tapi masa tu, dari dalam air, muncul satu kepala. Kepala perempuan. Mata terbeliak, rambut panjang, melilit-lilit macam ular air. Perempuan tu senyum dan bibir dia koyak sampai ke pipi. Fikri kaku. Amir terus tarik tangan dia dan lari.
Jangan tengok mata dia, jerit Amir. Bila mereka selamat sampai semula ke tapak khemah, Amir jatuh terduduk. Nafas dia laju, dada berombak. Fikri terus muntah, mungkin sebab terlalu takut. Malam makin larut, langit hitam sepenuhnya. Masa tengah bersiap nak teruskan ritual, mereka terdengar satu suara lelaki. Bukan pakcik tua, tapi lelaki muda. Korang pun terperangkap ke? Mereka berpaling. Dari celah pokok, muncul seorang lelaki dalam lingkungan umur 30-an. Baju dia lusuh, rambut panjang serabai dan tangan dia pegang parang yang dah berkarat. Saya Hafiz. Dah 2 minggu saya kat sini. Saya datang dengan tim dokumentari. Kami datang nak rakam tinggalan sejarah, tapi semua kawan saya dah tak ada. Fikri pandang Amir. Cuba faham sama ada nak percaya atau tak. Amir tanya, macam mana kau survive? Hafiz duduk perlahan-lahan. Saya ikut cakap orang tua tu. Saya baca buku yang sama macam korang. Tapi ritual tu bukan untuk keluar. Ia untuk bangkitkan makhluk tu. Ramai yang salah faham. Bila korang buat ritual tu, korang bukakan pintu, bukan tutup. Fikri terkejut. Apa? Tapi dalam buku tu cakap kalau kita ikut ritual, kita boleh bebas. Hafiz geleng kepala. Itu tipu. Buku tu perangkap. Ditulis oleh pengikut puak lama yang masih percaya pada makhluk tu. Bila ritual lengkap, makhluk tu dibebaskan dan korang jadi tuan rumah dia. Tiba-tiba dari dalam semak muncul 3 bayangan tinggi, bergerak perlahan. Mata mereka menyala merah, kulit mereka penuh luka dan badan mereka berasap. Amir cepat-cepat ambil botol air tasik, lempar ke arah makhluk tu, tapi tak memberi kesan. Fikri ambil mancis, nyalakan api, tapi angin terlalu kuat, semua padam. Hafiz jerit, satu je cara. Lari ke tengah pulau, ada gua batu besar. Dalam tu ada pintu batu. Itu satu-satunya jalan keluar. Kalau masih terbuka. Mereka bertiga lari tanpa toleh ke belakang. Nafas laju, jantung berdetak. Fikri terjatuh 2 kali, tapi Hafiz bantu dia bangun. Tapi masa mereka hampir sampai ke pintu gua yang dimaksudkan, makhluk-makhluk tu dah tunggu. Salah satu makhluk tu buka mulut dan dari dalam keluar suara Zara. Kenapa tinggalkan aku? Fikri menjerit. Zara! Amir tahan dia. Itu bukan Zara. Itu dia guna suara Zara. Makhluk tu melompat dan Hafiz terus melawan dengan parang karat dia. Darah hitam meleleh bila parang tu kena, tapi makhluk tu tetap bangun semula. Hafiz menjerit. Masuk! Aku tahan mereka! Amir dan Fikri lari masuk ke dalam gua batu dan pintu batu tertutup sendiri. Dalam gelap, hanya ada satu obor lama menyala dan satu ukiran besar di dinding. Seekor makhluk dengan sayap besar dan tangan manusia. Mata dia kosong tapi seolah merenung mereka berdua. Dan dari dalam gua mereka dengar bisikan serentak dari ribuan suara. Selamat datang, tuan rumah baru. Gelap. Hanya suara nafas sendiri dan obor kecil yang makin malap. Amir dan Fikri berdiri terpaku dalam gua batu itu. Pintu batu di belakang mereka dah tertutup rapat. Tak ada jalan keluar. Tapi anehnya, mereka rasa tenang seketika. Macam dalam satu ruang yang berbeza. Bro, aku rasa macam tempat ni bukan dalam dunia kita. Fikri bisik. Suara dia bergetar. Amir tunduk, telan air liur. Aku pun rasa benda yang sama. Tempat ni macam bukan gua biasa. Macam kita dah masuk tempat makhluk tu sendiri. Ukiran besar di dinding depan mereka menggambarkan satu ritual lama. Manusia berbaju jubah bulu binatang berdiri dalam bulatan darah, mengangkat tangan ke arah langit. Di atas ada makhluk bersayap besar, kepala separuh tengkorak, mulut penuh. Gigi panjang. Tiba-tiba obor kecil di tangan Fikri menyala lebih terang, seolah ditiup angin dari dalam gua. Cahaya dari api itu menyinari bahagian lain dinding yang tertutup debu. Rupanya ada satu pintu ukiran kecil, tak nampak dari mula. Amir hampiri dan letak tangan. Tapi pintu tu terbuka sendiri. Dan dari dalam keluar bau sangat busuk. Bau mayat lama bercampur tanah lembab. Fikri hampir termuntah. Di sebalik pintu kecil tu, ada ruang sempit. Mereka merangkak perlahan, ikut lorong batu yang menjunam ke bawah tanah. Lorong makin gelap, makin sempit. Sampai akhirnya, mereka terjatuh ke satu ruang besar seperti dewan. Bawah tanah, ruang tu penuh dengan rangka manusia.
tulang berselerak. Ada yang masih lengkap, ada yang nampak baru, masih ada cebisan kain, dan di tengah-tengah ruang ada takhta batu, tinggi, berdiri seorang lelaki tua. Mata putih seluruh, kulit berkedut seperti kayu reput. "Selamat datang." Suara lelaki tua itu tenang, tapi tak bergerak. "Kamu berdua, akhirnya dipilih." Fikri dan Amir terkedu. "Siapa engkau?" tanya Amir, suara makin keras. "Aku, penjaga antara dua alam." "Aku bukan manusia, tapi dulu aku juga pernah jadi manusia. Tapi aku rela tukar nyawa aku demi kekal hidup bersama tuanku." Fikri makin gelisah. "Apa maksud kau? Siapa tuanku tu?" Lelaki tua tu senyum perlahan. Bibir dia nipis, tapi gigi dia tajam. "Makhluk yang bangun bila darah cukup, yang akan kembali bila pintu dibuka. Korang dah dekat, sangat dekat. Kau cuma perlu satu lagi bahagian." Tiba-tiba dari belakang, bunyi batu digesel. Mereka berpaling dan nampak Hafiz. Dia berdarah, pakaian koyak, tapi hidup. "Lari! Tempat ni perangkap!" Hafiz sempat lempar satu botol ke arah lelaki tua tu. Botol kaca berisi abu, mungkin dari tubuh rakannya yang terbakar. Api menyambar lelaki tua tu dan dia menjerit. Bukan jerit manusia, tapi suara garau yang buat jantung mereka hampir berhenti. "Cepat keluar, ikut sini!" Hafiz tunjuk lorong lain di belakang ruang tu, tersembunyi di sebalik batu besar. Mereka bertiga lari ikut lorong tu. Nafas makin laju, kaki makin berat, tapi lorong tu membawa mereka ke satu tempat yang tak dijangka. Sebuah kuil lama di tengah hutan yang dah penuh dengan akar pokok. Di sini ada lebih banyak ukiran dan gambar makhluk sama yang disembah oleh penduduk asal pulau ni ratusan tahun dulu. Tempat ni, tempat asal ritual tu bermula, Hafiz bisik. Di tengah kuil ada satu lubang besar, macam telaga dalam tapi tak ada air. Cuma gelap, tak nampak dasar. Kita kena buang semua bahan yang kita kumpul dalam lubang ni. Dan jangan sesekali pandang ke dalam, Hafiz. Cakap serius. Amir keluarkan botol air dari tasik gelap. Fikri keluarkan segumpal tanah berdarah yang mereka ambil dari pokok berdarah. Hafiz pegang abu dalam uncang kain. Satu persatu mereka buang ke dalam. Tapi Fikri, dia tertarik. Dia tengok ke dalam lubang tu. Dan masa tu, mata dia jadi kosong. "Fikri, jangan tengok!" Amir jerit, tapi terlambat. Dari dalam lubang tu, keluar asap hitam. Asap tu bentuk muka dan serap masuk ke dalam tubuh Fikri. Mata Fikri bertukar hitam, badan dia melayang, nafas dia terhenti. Amir dan Hafiz tarik dia ke belakang, tapi suara garau keluar dari mulut Fikri. "Aku sudah bangkit." Kuil mula runtuh, dinding bergegar, akar pokok mula menjalar macam ular, melilit dinding dan lantai. Tanah bergetar kuat. Dari langit kilat sabung menyabung. Amir angkat batu besar dan hentak kepala Fikri, tapi tak beri kesan. Tubuh Fikri tetap berdiri, mata dia kosong, dan dari mulut dia keluar tawa yang bukan suara dia. "Sekarang, korang akan jadi penjaga baru, macam yang lain." Hafiz jerit, "Tak! Aku dah lama tunggu masa ni. Aku takkan benarkan." Dia tarik keluar parang karat dan terus cucuk ke dada Fikri. Jeritan kuat keluar dan asap hitam keluar semula, berpusing-pusing di udara sebelum. Disedut semula ke dalam lubang Fikri rebah, tak sedarkan diri. Hafiz terbaring juga, lemah, darah mengalir dari perut dia. Amir peluk kawan dia yang masih bernafas. Mata Fikri buka perlahan. Dia selamat, tapi Hafiz senyum perlahan dan mata dia tertutup. "Terima kasih kerana tamatkan kitaran ni. Akhirnya." Dan tubuh Hafiz berubah menjadi batu. Seolah dia dikorbankan, menjadi penjaga baru untuk menyekat makhluk tu dari bangkit semula. Telaga gelap itu menutup sendiri. Kuil berhenti bergegar. Amir dan Fikri keluar perlahan dari situ. Matahari dah naik. Pintu batu yang sebelum ini tertutup, terbuka semula. Pulau tu sunyi semula. Tapi mereka tahu tempat tu takkan pernah selamat. Dan mereka berdua bawa rahsia yang mungkin tak patut dikongsi dengan dunia luar. Kami tak ingat sangat macam mana kami keluar dari pulau tu. Seolah-olah semuanya kabur. Macam mimpi buruk yang terlalu real. Tapi hakikatnya, bila kami bangun, kami dah ada atas bot, hanyut perlahan dekat tengah laut, dengan badan letih, penuh,
luka kecil dan debu. Amir ingat dia tarik Fikri masuk bot kecil yang mereka guna masa datang. Hafiz, tak ada. Cuma kain buruk berwarna merah tua, kain yang Hafiz ikat kat pinggang dia masa mula jumpa, ada dalam genggaman tangan Amir. Bro, kau ingat lagi tak semua benda tu? Fikri tanya. Suara dia lemah tapi mata dia terbuka. Amir angguk perlahan. Aku ingat, setiap satu. Diorang tak cakap banyak. Bila sampai ke jeti, petugas yang jaga terus terkejut tengok keadaan mereka. Muka pucat, baju koyak, bau hutan dan darah yang dah kering. Hangpa dari mana ni? Hangpa masuk kawasan larangan kah? Mereka cuma geleng, tak sanggup nak cerita. Benda yang mereka bawa balik bukan sekadar luka ataupun trauma. Sejak balik, Fikri berubah. Dia dah tak ceria macam dulu. Dia suka termenung, terutama waktu maghrib. Dia akan duduk kat jendela rumah dan pandang langit, macam tunggu sesuatu. Amir perasan, tapi dia pun takut nak tanya. Malam ketiga lepas balik, Amir terjaga dari tidur. Bunyi loceng kecil macam bunyi ritual zaman dulu bergema dari luar rumah dia. Dia pandang jam, 2:37 pagi. Keluar je dari bilik, dia nampak Fikri berdiri kat ruang tamu. Tapi badan dia kaku, mata dia terbuka luas dan tangan dia pegang kain merah yang dibawa balik dari pulau. Fikri, kau buat apa ni? Amir panggil perlahan. Fikri tak jawab. Tiba-tiba, Fikri buka mulut. Tapi suara yang keluar bukan suara dia. Pengorbanan belum cukup, darah belum lengkap, satu lagi diperlukan. Amir menjerit dan terus tarik kawan dia ke belakang, hempas ke sofa. Fikri, kau sedar tak ni? Mata Fikri perlahan-lahan kembali normal. Nafas dia tercungap-cungap. Dia peluk kepala. Bro, aku tak tahu apa jadi. Aku dengar suara dalam kepala aku. Macam dia ikut aku balik. Macam ada sesuatu dalam aku. Amir tahu benda ni belum habis. Pulau tu mungkin dah tinggal jauh, tapi kesan dia masih hidup dalam mereka. Malam seterusnya mereka buat keputusan untuk cari balik orang-orang tempatan yang dulu pernah bercakap pasal pulau tu. Mereka pergi ke rumah Tok Jenal, lelaki tua yang pernah larang mereka pergi. Tok Jenal buka pintu dan renung tajam ke arah mereka. Aku dah cakap jangan jejak kaki ke pulau tu, tapi korang degil. Sekarang kau dah buka pintu yang sepatutnya dikunci selama-lamanya. Kami nak tutup balik, Tok. Tolong kami, kata Amirin. Tok Jenal masuk ke dalam rumah. Dia ambil satu buku lama, kulit keras, tulisan Jawi campur tulisan simbol pelik. Dia letak atas meja. Ni kitab lama, turun-temurun dari penjaga asal pulau tu. Dalam ni, ada satu cara untuk kunci semula. Tapi syarat dia berat. Fikri pandang Tok Jenal. Apa syarat? Dia. Tok Jenal pandang mereka berdua. Lama. Kemudian dia jawab perlahan. Salah seorang dari kamu kena tinggal di situ. Jadi, penjaga baru. Kunci takkan tutup sendiri. Mesti ada korban. Korban yang rela dan yang pernah masuk ke ruang hitam. Tu, Fikri tunduk. Nafas dia berat. Aku yang tengok ke dalam lubang tu. Aku yang hampir jadi dia. Biar aku je, Amir. Biar aku kunci pintu tu. Amir geleng. Tak, bro. Kita cari cara lain. Tapi dalam hati, Amir tahu benda ni memang perlukan nyawa. Dan Hafiz, dia dah korbankan diri. Tapi tak cukup. Malam tu, Fikri hilang. Amir cari merata. Dia tinggalkan nota atas meja. Aku akan kembali ke pulau tu. Jangan ikut. Aku kena selesaikan semua ni. Amir tak tunggu. Dia ke jeti. Tanya penduduk setempat. Tapi semua kata benda sama. Pulau tu dah tak wujud. Amir panik. Dia sewa bot sendiri dengan bantuan nelayan yang takut-takut dan mereka ke tengah laut. Tapi di lokasi yang sama, pulau tu dah hilang. Cuma kabus tebal dan bunyi bisikan yang datang dari bawah air. Bot mereka goyang kuat. Nelayan nak patah balik. Tapi Amir berdiri depan, jerit sekuat hati. Fikri! Kau dengar aku tak? Tiba-tiba, dari tengah kabut, muncul bayangan pulau. Tapi bukan sepenuhnya. Amir nampak seseorang berdiri di tepi tebing. Fikri. Pakai kain merah. Mata dia tenang. Dia angkat tangan isyarat selamat tinggal dan sekelip mata, semuanya hilang. Selepas kejadian di tengah laut tu, hidup aku dah tak sama. Nama aku Amir. Dan kalau korang ikuti cerita ni dari awal, korang mesti tahu, kami masuk ke pulau yang kononnya tak bertuan. Tapi hakikatnya, ia bukan tak bertuan. Ia dihuni
oleh sesuatu. Minggu-minggu lepas Fikri hilang, aku cuba teruskan hidup macam biasa. Tapi setiap malam aku mimpi benda yang sama. Mimpi aku berdiri kat tengah pulau dengan kabus tebal mengelilingi aku. Di depan aku, lubang besar yang kami jumpa dulu tu. Tapi kali ni, dari dalam lubang tu keluar tangan manusia, tangan Fikri. Dia jerit nama aku. Amir, jangan biarkan aku seorang kat sini. Aku bangun tiap-tiap malam dengan peluh mencurah, nafas tercungap. Dalam bilik aku, jam berhenti pukul 2.37 pagi. Waktu yang sama Fikri kerasukan malam tu. Aku mula pasang kamera dalam bilik. Aku nak tahu, mimpi aku tu mimpi betul ke atau aku memang diganggu. Malam pertama rakaman, tak ada apa. Tapi malam ketiga, bila aku playback balik rakaman, aku nampak sesuatu yang buat jantung aku hampir berhenti. Ada bayang seseorang duduk kat hujung katil aku. Tak gerak, tak bersuara. Cuma tengok aku tidur. Dan bila aku terjaga dalam video tu, bayang tu hilang. Tapi masa tu aku mula tengok jam. Jam aku statik 2.37 pagi. Hari-hari aku makin celaru. Aku tanya diri aku, apa sebenarnya jadi kat Fikri? Kenapa aku rasa macam dia masih hidup, tapi bukan dalam dunia kita? Satu malam, masa aku tengah lepak kat kedai makan tepi laut, datang seorang lelaki tua. Dia duduk sebelah aku. Wajah dia penuh parut lama. Mata dia tajam, macam orang yang simpan banyak cerita. Aku tak kenal dia, tapi dia cakap, aku tahu pasal pulau tu. Aku terus pandang dia. Macam mana engkau tahu? Aku bekas ranger pulau. Pulau tu dulu ada penghuni, tapi semua lenyap tahun 1993. Tapi bukan sebab tenggelam, bukan sebab ribut. Diorang diseru oleh sesuatu. Bila kau jejak tanah dia, benda tu akan ikut balik. Pulau tu hanya wujud untuk yang pernah masuk. Kalau kau nampak balik, maknanya pintu belum tutup. Aku rasa darah aku beku. Fikri, kawan aku. Dia kembali ke sana. Aku bisik perlahan. Lelaki tua tu pandang aku. Kalau dia tinggal situ, kenapa mimpi kau masih dihantui? Jawapannya, dia tak pernah jadi penjaga. Dia ditolak. Aku tak faham. Benda tu tak nak dia. Tapi dia dah buka jalan. Sekarang, kau pula yang diseru, kata lelaki tu sambil letak sekeping gambar lama atas meja. Gambar tu tunjuk wajah budak lelaki, umur dalam 10 tahun, yang duduk kat atas batu besar, sama macam dalam gambar Hafiz dulu. Tapi yang buat aku menggigil, budak tu muka aku. Ni gambar tahun 1996. Kau pernah ke pulau tu masa kecil kan? Tanya. Dia, aku ternganga. Aku tak ingat. Tapi bila aku renung lama-lama gambar tu, satu demi satu serpihan ingatan datang balik. Aku ingat, aku pernah ikut arwah ayah ke satu pulau semasa dia bawa barang-barang lama museum. Aku ingat ada gua, ada bau, kapur. Dan aku ingat sangat lubang tu. Maksudnya, aku dah pernah masuk. Lelaki tua tu bangun, jalan pergi. Tapi sebelum tu, dia pesan satu ayat terakhir. Kau dah ditanda. Kau takkan bebas selagi pintu tak dikunci oleh pemilik asal. Malam tu, aku balik rumah dalam keadaan tak tentu arah. Aku korek semua gambar lama dalam kotak. Dan ya, ada satu gambar lama arwah ayah dengan aku kecil berdiri kat pantai yang sangat familiar. Batu hitam, pokok condong dan bentuk tebing yang sama macam dalam pulau tu. Aku mula sedar. Bukan Fikri yang dipanggil. Aku. Lepas tu gangguan makin kuat. Aku dengar bunyi tapak kaki dalam rumah, walau aku tinggal seorang. TV terpasang sendiri, menunjukkan rakaman kabur dengan suara Fikri dari jauh. Kau kena balik, Amir. Balik ke mana semuanya bermula. Dan malam yang aku takkan lupa seumur hidup, malam ke-13 selepas Fikri hilang, aku bangun sebab dengar bunyi air. Aku ke dapur dan aku nampak lubang yang sama muncul atas lantai dapur rumah aku. Dari dalam lubang tu, keluar bau tanah busuk dan suara bisikan dalam bahasa yang aku tak faham. Bayang Fikri muncul dari kabus, matanya kosong dan dia cakap, kalau kau tak datang, orang lain akan diambil. Esok paginya aku terima berita, mak aku hilang. Keluar rumah pergi pasar, tapi tak balik. Polis cari tak jumpa. CCTV terakhir nampak dia pandang ke laut. Aku tahu, aku tak boleh lari. Lagi aku perlu ke pulau tu. Walaupun aku tahu kali ni aku mungkin takkan balik. 3 hari selepas mak aku hilang, aku tak keluar rumah langsung. Polis keluar masuk, jiran-jiran datang tanya khabar. Tapi aku tahu,
semua ni bukan kes orang hilang biasa. Mak aku bukan mangsa pertama. Dan kalau aku tak bertindak, mungkin bukan yang terakhir. Dalam kepala aku cuma satu, aku kena balik ke pulau tu. Tapi masalahnya, tak ada siapa yang tahu kat mana lokasi sebenar. Bila aku tanya nelayan tempatan, semua bagi jawapan sama. Pulau tu tak wujud dalam peta. Ada yang siap bagi amaran supaya jangan cari bala. Tapi aku tak ada pilihan. Aku cari Hafiz, kawan lama aku yang sama-sama pergi ke pulau tu dulu. Dia dah pindah ke Kedah sejak kejadian tu, tapi aku dapat juga nombor dia dari sepupu aku. Masa aku call, suara dia macam takut sangat. Amir, kau jangan sesekali jejak balik tempat tu. Aku masih mimpi benda tu sampai sekarang. Hafiz, mak aku hilang. Dan benda ni semua sebab pulau tu. Aku tahu kau tahu jalan ke sana. Aku paksa suara aku tenang. Lepas lama senyap, dia cuma balas, "Jumpa aku esok. Ada sesuatu yang kau kena tengok dulu." Esoknya aku ke rumah Hafiz. Dia dah berubah. Mata dia dalam, macam orang tak cukup tidur bertahun. Rumah dia penuh dengan kertas lukisan. Dan setiap lukisan adalah wajah makhluk yang sama kami nampak. Masa dalam pulau tu dulu, kepala besar, mata tak ada kelopak, mulut koyak ke pipi. Sejak kita balik dari sana, aku tak dapat lupakan. Tapi aku jumpa seseorang yang tunjuk aku jalan untuk melihat pulau tu semula. Katanya sambil buka satu kotak kayu lama. Dalam kotak tu, ada kompas tua yang macam karat dan sehelai kain kuning yang dah reput. Dia letak kompas tu atas meja dan jarum dia mula berpusing sendiri. Walau tak ada magnet atau gangguan, jarumnya berhenti menghala ke utara Laut Langkawi. Kalau kau ikut kompas ni, kau akan sampai. Tanpa buang masa, aku ajak Hafiz ikut. Tapi dia geleng. Kalau aku jejak sana lagi, aku tahu aku takkan balik. Tapi kau kena pergi dengan benda ni, katanya sambil hulur kompas dan satu keping kertas yang penuh dengan tulisan lama. Ni apa? Mantera kunci pintu roh. Kau kena baca bila kau dah sampai ke tengah pulau. Kalau tak, kau akan terperangkap selama-lamanya. Esok pagi, aku sewa bot kecil dari nelayan lama yang dah uzur. Pak Din. Aku tak cerita tujuan sebenar, cuma cakap nak ke satu kawasan terpencil. Pak Din pandang aku lama sebelum jawab. Jangan main-main laut ni, nak. Ada pulau yang hanya wujud kalau dia nak kau datang. Perjalanan naik bot makan masa hampir 3 jam. Laut masa tu tenang, tapi langit mula bertukar kelabu. Dan masa kompas tunjuk betul-betul ke arah tertentu, aku nampak pulau tu muncul dari kabus. Betul-betul macam dulu. Pokok-pokok tinggi, tebing batu tajam dan pantai hitam. Aku turun sendiri, Pak Din tak mau jejak. Sampai sini je, nak. Kalau belum maghrib kau tak balik, jangan balik terus. Aku angguk dan jalan masuk ke pulau. Langkah demi langkah, aku rasa udara makin berat. Macam aku masuk ke tempat lain. Bunyi laut hilang diganti dengan bunyi bisikan halus macam suara budak kecil ketawa jauh dalam hutan. Aku ikut jalan sama macam dulu. Pokok-pokok yang patah, tanah berlubang dan akhirnya aku sampai ke lubang besar tu semula. Tapi kali ni lubang tu tak kosong. Ada cahaya samar keluar dari dalam. Dan aku dengar suara mak aku. Amir, tolong mak. Amir. Tanpa fikir panjang, aku turun. Dinding lubang tu lembap, licin dan dalam gila. Setiap langkah ke bawah, aku rasa macam masuk ke dimensi lain. Bau tanah bercampur darah dan makin ke bawah, dinding mula dipenuhi ukiran wajah manusia. Ada yang senyum, ada yang menangis. Bawah sekali, aku nampak pintu kayu lama, tinggi hampir 3 meter, dengan simbol pelik terpahat atasnya. Dan berdiri depan pintu tu, Fikri. Dia tak berubah langsung. Tapi wajah dia kosong, pucat. Mata dia pandang aku tanpa ekspresi. Kau lambat, Amir. Sekarang, kau kena ambil tempat aku. Sebelum aku sempat tanya apa-apa, pintu tu terbuka sendiri. Dari dalam keluar asap hitam pekat. Dan suara mak aku terus baca mantera dari kertas yang Hafiz bagi. Tapi makin aku baca, makin kuat bunyi jeritan dari dalam pintu. Macam ada ratusan orang menjerit serentak. Tiba-tiba, Fikri menjerit. Jangan, kau tak tahu apa kau buat. Tapi aku teruskan. Suara dalam lubang makin kuat, tanah mula bergegar dan wajah-wajah kat dinding mula menangis darah. Pintu tu mula tertutup perlahan. Tapi masa tu, Fikri diseret masuk oleh makhluk hitam besar. Dan sebelum dia hilang, dia sempat cakap, Aku minta maaf, Amir.
Aku tak berniat nak bawa kau semua ke sini dulu, tapi aku tak kuat. Aku cuma manusia. Dan pintu itu tertutup rapat. Bunyi hilang, bau hilang, dan aku pengsan. Aku bangun di pantai. Pak Din ada kat sebelah. Dia kata dia datang balik sebab rasa ada sesuatu berlaku. Aku balik ke tanah besar. Tapi mak aku masih hilang. Namun, malam tu, bila aku masuk bilik, atas meja ada gambar lama. Aku dan mak aku di depan pintu kayu yang sama. Aku sedar mak aku juga pernah ke sana. Mungkin dulu, mungkin dia pemilik asal yang sebenar. Dan misteri pulau tu belum berakhir. 3 hari selepas aku balik dari pulau tu, semuanya jadi sunyi sangat. Tak ada mimpi pelik, tak ada suara dalam kepala, tapi naluri aku kuat cakap, ini bukan penamat. Satu malam, masa aku tengah lipat kain dalam bilik, aku terjumpa sesuatu terselit dalam almari mak aku. Satu kotak kayu hitam, kecil, dengan ukiran bunga paku dan simbol pelik yang aku pernah nampak kat pintu kayu dalam lubang tu dulu. Dalam kotak tu ada gelang tembaga berkarat, sekeping gambar lama zaman penjajahan Jepun dan surat tulisan tangan. Dalam bahasa lama, macam bahasa Jawi, tapi bercampur simbol pelik. Gambar tu buat aku terus kaku, sebab dalam gambar tu ada mak aku, tapi dalam versi muda, berdiri dengan beberapa orang asing, termasuk seorang wanita Inggeris dan lelaki Melayu berpakaian seragam Jepun. Tapi yang buat aku menggigil, mereka semua berdiri di depan pintu besar yang sama dari pulau tu. Aku tunjuk gambar tu pada Pak Din esok pagi. Muka dia terus pucat. Itu bukan tempat orang biasa. Kau tahu siapa perempuan dalam gambar ni? Aku geleng. Pak Din ambil nafas panjang. Lepas tu mula cerita. Tahun 1942, masa Jepun ambil alih, Tanah Melayu ada satu eksperimen rahsia dibuat oleh askar penjajah. Mereka percaya ada satu pintu roh di sebuah pulau terpencil di utara Langkawi. Kononnya, siapa yang dapat kawal pintu tu boleh hidup selama-lamanya. Tapi benda tu bukan ilmu biasa. Mereka main dengan dunia yang tak patut manusia sentuh. Ramai yang jadi korban. Tapi ada seorang perempuan Melayu, nama dia Siti Nurhayati, yang berjaya kunci pintu tu semula selepas ramai yang mati. Tapi sebagai balasan, dia terpaksa ikat roh dia dengan tempat tu. Sejak hari tu, pulau tu hilang dari peta dan perempuan tu hilang entah ke mana. Aku terdiam. Pak Din, nama mak saya pun Nurhayati. Pak Din pandang aku lama. Kadang, kita tak tahu siapa sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita. Malam tu aku tak boleh tidur. Aku cuba faham tulisan dalam surat tu. Tapi makin aku baca, makin aku rasa seram. Satu ayat yang aku faham. Kalau roh dipanggil semula selepas 7 purnama, pewaris darah akan dituntut untuk menggantikan penjaga. Aku pewaris tu, tiba-tiba telefon aku berbunyi. Nombor tak dikenali. Bila aku angkat, suara perempuan tua kedengaran. Kau dah buka kotak tu kan? Kau dah mulakan semula semuanya. Siapa ni? Aku penjaga sebelum mak kau. Dan sekarang, semua dah mula kembali. Roh-roh lama dah mula berkeliaran. Malam tu, aku dengar azan sayup-sayup dari arah hutan belakang rumah. Tengah-tengah malam, aku keluar, kabus mula turun, langit terang, walaupun tak ada bulan. Di bawah pokok mangga, aku nampak wanita berjubah putih, rambut panjang, berdiri kaku. Bila aku dekati, dia pusing perlahan, dan wajah dia saling tak tumpah macam mak aku, tapi versi tua sangat. Amir, kamu perlu tamatkan semua ni sebelum purnama ke-7. Aku nak jerit, tapi suara aku hilang. Wanita tu melayang hilang perlahan masuk ke celah kabus. Tapi satu benda jatuh dari tangan dia. Manik kristal hitam. Aku bawa masuk ke dalam dan letak sebelah kotak lama. Masa tu aku perasan, gelang tembaga dalam kotak mula berdenyut halus macam nadi. Esok pagi, Hafiz call aku. Suara dia cemas. Amir, aku mimpi benda yang sama semalam. Mak engkau, dia bukan manusia lagi. Aku tanya kenapa dia cakap macam tu. Dia jawab, sebab aku nampak dia semalam dalam rumah aku. Dia minta aku sampaikan satu benda yang terkunci dalam lubang tu. Bukan sekadar roh, tapi portal ke dunia yang jauh lebih gelap dari syaitan. Dan pintu tu terbuka semula. Aku tahu aku kena cari jawapan. Aku ke Arkib Negara Kedah untuk cari dokumen lama zaman Jepun. Aku menyamar sebagai pelajar penyelidik.
Seorang staf Kak Salma bantu aku cari fail rahsia dan kami jumpa satu fail bertajuk Projek Hitam Langkawi 1942 Rahsia Terlarang. Dalam fail tu, tercatat nama penuh Nurhayati binti Zainal sebagai pembantu eksperimen paranormal Jepun. Ada juga nota dari komandan Jepun yang tulis, Nurhayati menunjukkan kebolehan luar biasa. Dia mampu tahan ritual lebih dari 2 jam tanpa cedera. Dia nampaknya ada ikatan darah dengan entiti yang kami panggil Yang Menunggu. Aku terus balik dan semak semula surat dalam kotak. Tiba-tiba semua simbol yang aku tak faham mula jelas satu demi satu. Mak aku bukan sekadar orang kampung biasa. Dia adalah kunci yang mengikat makhluk jahat dari zaman silam. Makhluk yang dijaga sejak zaman awal tanah Melayu, dan setiap generasi akan ada pewaris yang sanggup jadi penghalang. Dan sekarang bila mak aku hilang, tugas tu jatuh kepada aku. Aku dah tak boleh tunggu. Purnama ke-7 akan muncul dalam 2 malam lagi. Kalau aku tak buat apa-apa, roh tu akan lepas. Bukan sekadar lepas, dia akan ambil tubuh manusia dan menurut surat dalam kotak tu, tubuh pewaris darah paling dekat. Itu maknanya Aku bincang dengan Hafiz dan Pak Din. Mereka setuju temankan aku balik ke pulau tu. Tapi Pak Din bagi amaran, kalau kau nak pergi, kau kena betul-betul sedia. Sebab kali ni kita tak pergi tengok-tengok, kita pergi lawan benda yang tak boleh mati. Kami bertolak pagi-pagi, naik bot lama milik Pak Din. Angin masa tu macam tak selesa. Air laut tenang, tapi langit gelap mendung. Macam semua elemen alam tak setuju dengan apa yang kami nak buat. Bila kami sampai ke pulau tu, suasana dia jauh berbeza dari kali pertama aku jejak. Dulu hutan dia macam hutan biasa, tapi sekarang semua pokok hitam, daun berguguran macam terbakar dan tanah berlendir. Macam pulau tu sendiri dah mula reput. Hafiz tiba-tiba berbisik, "Kau bau tak?" Aku angguk. Bau tu. Bau darah basi. Kami berjalan masuk ikut jalan yang dulu. Tapi batu penanda yang pernah ada dah hancur. Lubang tempat. Kita jatuh dulu tertutup, tapi pintu kayu besar tu masih ada dan dah terbuka sikit seolah-olah menunggu. Kami ikat kain merah dan gelang tembaga pada lengan seperti yang ditulis dalam ritual. Pak Din baca doa perlindungan, tapi masa tu suara dia mula tenggelam dalam bunyi aneh dari dalam lubang, macam banyak orang berbisik serentak, tapi tak ada satu pun suara manusiawi. "Amir, kita masuk ikut belakang. Jangan jejak terus ke pintu. Kalau roh tu tahu kau pewaris, dia akan terus cuba ambil tubuh kau." Kami menyusur dari sisi tebing dan temui satu laluan kecil menuju ke bawah. Sepanjang jalan, kami jumpa ukiran lama. Lukisan roh disembah manusia, wanita berdiri dengan darah menitis dari mata, dan satu makhluk bertanduk besar di atas takhta tengkorak. Yang Menunggu, Pak Din berbisik. Makhluk yang pernah disembah sebagai dewa kegelapan zaman. Dulu, kami sampai ke satu bilik batu. Di dalamnya ada mayat-mayat lama, dah reput tinggal tulang, semua dalam posisi duduk bersila, mata terbuka kosong. Tapi di tengah-tengah mereka, ada satu keranda batu, dengan ukiran nama Nurhayati Zainal. Aku terduduk. Mak aku dikebumi. Kat sini, Pak Din buka keranda perlahan. Dalamnya, bukan mayat, tapi serpihan rambut, darah beku dan sebentuk jantung manusia yang masih berdenyut perlahan. Dia tak pernah mati, Amir. Dia ikat roh dia dengan jantung ni. Selagi jantung ni hidup, dia kekal jadi kunci pintu. Tiba-tiba, dinding gua bergoncang kuat. Cahaya hitam meledak dari pintu kayu. Jeritan bergema. Bukan satu, tapi ratusan suara menangis, menjerit, merintih. Hafiz menjerit, "Amir, pintu tu terbuka habis." Kami berlari ke pintu. Dari dalam lubang, asap hitam pekat menyembur keluar. Dan dari tengah-tengah kabus, muncul makhluk bertubuh hitam, besar, dengan tanduk, tangan panjang dan mata merah menyala. Ia tak berjalan, ia melayang, macam asap, dan setiap langkahnya buat tanah hancur. Aku dah tunggu 7 generasi. Suara dia bergaung dalam kepala kami, bukan dari mulut. Hafiz mula berdarah dari hidung. Pak Din berdiri di depan makhluk. Tu, cuba baca ayat-ayat suci, tapi mulut dia terus terkunci, tak boleh buka. Aku melangkah ke depan, tunjukkan manik kristal dan gelang tembaga. Makhluk tu terhenti. "Darah kau adalah darah dia." Darah, kunci.
Tiba-tiba dari belakang aku dengar satu suara familiar. Suara perempuan, lembut, tapi jelas. Amir, jangan lawan dia. Serahkan tubuh kau dan semua ini akan berakhir. Aku pusing. Dan di belakang aku, mak aku muncul. Wajahnya bersih, cantik seperti dulu. Tapi matanya hitam legam. Mak, dia senyum. Ini bukan mimpi, Amir. Ini takdir. Aku cuma simpan tempat ini selama ini. Sekarang giliran kau, aku tak tahu nak percaya atau tak. Tapi Hafiz tiba-tiba laungkan azan kuat-kuat. Makhluk tu menjerit dan terbakar sedikit. Kabus hitam mula berpecah. Cepat Amir, jantung tu, hancurkan dia. Aku ambil jantung dalam kotak batu. Aku genggam kuat. Tapi jantung tu mula bercakap. Kalau kau hancurkan aku, kau hancurkan mak engkau dan roh dia akan terseksa selama-lamanya. Aku menangis. Tapi kalau kau tak hancurkan, pintu ni akan kekal terbuka. Dunia akan jadi mangsa. Aku genggam kuat dan dalam 1 detik, aku remuk jantung tu dengan kedua tangan. Jeritan mak aku bergema bersama makhluk hitam tu. Tanah mula runtuh. Pintu gua meletup dengan cahaya putih. Semua jadi gelap. Bila aku sedar, aku dah kat hospital. Hafiz cedera parah tapi selamat. Pak Din hilang entah ke mana mak aku. Polis kata, dia dah meninggal 3 hari lepas. Tapi aku tahu, roh dia akhirnya bebas. Dan pulau tu hilang dari peta sekali lagi. Dah 3 minggu aku keluar dari hospital. Parut di dada masih belum hilang. Setiap malam aku masih mimpi suara mak aku. Kadang dia menangis, kadang dia cuma pandang aku dengan wajah kosong. Hafiz dah balik kampung. Dia tak nak bercakap pasal apa yang jadi. Cuma dia pernah kirim satu pesanan suara sebelum dia off nombor. Kalau satu hari kau rasa benda tu tak betul-betul habis, jangan buat sorang. Jangan. Aku cuba teruskan hidup macam biasa. Tapi hidup aku tak biasa. Aku boleh dengar suara, orang menangis dalam dinding, kadang benda bergerak sendiri dalam bilik, dan aku mula nampak bayang-bayang hitam bertenggek kat bumbung rumah setiap kali malam menjelang. Satu malam, aku dengar orang ketuk pintu rumah. Jam pukul 2.20 pagi. Aku buka, tapi tak ada siapa. Tapi depan pintu tu ada sebiji batu hitam, bentuk dia sama macam ukiran di pulau tu. Dan dalam plastik lusinar, ada sekeping gambar. Gambar aku masa kecil. Tapi dalam gambar tu ada makhluk. Hitam besar berdiri jauh di belakang aku, dalam hutan. Mata dia merah. Sama macam yang kami lawan hari tu. Aku terus hubungi Pak Din. Tapi orang kampung kata dia hilang masa naik bot ke Tanjung Lembung. Bot dia dijumpai kosong. Badan tak ditemui sampai sekarang. Aku cuba yakinkan diri semua tu cuma trauma. Tapi makin hari, makin banyak benda tak kena. Komputer aku terbuka sendiri tengah malam. Skrip yang aku tulis padam sendiri diganti dengan ayat-ayat pelik. Aku tak mati. Kamu hanya tutup satu pintu. Ada 7 pintu lagi. Aku mula buat research semula. Aku gali balik semua nota lama, semua jurnal yang mak aku tulis. Dan dari catatan tu, aku mula faham sesuatu. Pulau tu bukan pusat, tapi penjaga. Ada 7 lokasi terlarang dan semuanya ada penjaga roh. Mak aku cuma salah seorang. Bila dia mati, perjanjian darah dia putus. Sebab tu makhluk tu boleh hampir lepas. Dan yang paling gila, dalam satu nota terakhir, mak aku tulis, "Anakku Amir, jika kau baca ini, aku dah tak ada. Tapi darah aku dalam kau. Dan darah kita adalah kunci. Kalau satu pintu dah terbuka, kamu harus tutup yang lain sebelum yang menunggu dapat kuasa penuh." Aku tak faham kenapa dia sorokkan semua. Ini dari aku. Tapi aku tahu, aku dah tak ada pilihan. Aku kena teruskan kerja yang dia tinggalkan. Kalau tak, satu Malaysia mungkin dunia akan jadi tempat makhluk tu mengganas. Dan satu petang, ada orang ketuk pintu rumah aku lagi. Seorang lelaki tua, pakai baju serba hitam, bertongkat, matanya putih, buta, tapi dia nampak aku macam dia kenal. "Amir bin Nurhayati, awak dah dipanggil. Awak dah buka pintu pertama. Tanggungjawab awak belum selesai." "Tuan siapa?" "Saya cuma penyampai dan awak kena ikut saya ke pintu kedua di bawah tasik lama di Perak." Cerita ni belum berakhir. Ini baru permulaan. Sebab bila satu pintu dibuka, 7 yang lain menanti dan yang menunggu dah mula bergerak. Kalau kau masih di sini, terima kasih sebab berani dengar sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau berani, kita jumpa lagi dalam mimpi.